Kalau kuman kencing tikus masuk ke dalam badan kita, apa yang akan terjadi? Yang pertama, demam berpanjangan, makan paracetamol pun tak jalan. Yang kedua, rasa loya, muntah dan pening kepala. Yang ketiga, rasa seram sejuk dan ketar-ketar badan. Yang keempat, sakit perut dan hilang selera makan. Kencing tikus ni kalau biar boleh sampai rosak buah pinggang, hati, paru-paru dan jantung. Tengok pesakit saya ni mengalami kencing tikus. Bacaan kuman dia 193.2, sangat tinggi. Ini menyebabkan bacaan hati dia mengalami keradangan yang sangat tinggi. Risiko hati rosak. Kalau anda baru lepas terdedah dengan air banjir, kemudian datang demam kuat, jangan tunggu. Terus jumpa doktor untuk cek. Dalam masa yang sama, lindungi diri, pakai buk getah dan sarung tangan masa cuci rumah. Elak bagi anak main air banjir dan mandi bersih selepas bersihkan rumah. Tolong share pada ahli keluarga yang kena banjir atau tengah bersihkan rumah sekarang.